Bersambung balik pasal hantu pokok pisang yang video dia terpotong, aku tak tahu macam mana boleh terkat. Okay, tu pokok pisang ni memang hantu yang paling cantik. Dia menjelma lah dalam bentuk perempuan cantik. Selalunya dia memang goda lelaki. Selalunya kalau lelaki tu macam dalam orang kata darah manis lah, macam tengah bertunang ke apa, digalakkan lalu depan pokok pisang. Sebab takut ternampak kelibat perempuan yang cantik. Jadi perempuan yang cantik ni sebenarnya jelmaan jin daripada pokok pisang tu. So lama-lama nanti kalau macam kau dah, orang kata apa, bila kau dah tergoda, kau dah terpikat dengan dia, dia akan bawa masuk kau dekat alam dia lah. Tak tahu kenapa kalau kisah-kisah orang Melayu ni dia suka kaitkan dengan pokok pisang. Mungkin lah pokok pisang ni macam dia, orang kata pokok yang macam dia hidup dalam, dia bukan sebatang tau, dia dalam, dia ada macam dia ada rumpun dia. Mungkin sekali tumbuh tu 2-3 batang dekat sekeliling kan. So dia macam jadi satu tempat yang macam senang untuk bersembunyi dan senang untuk orang kata makhluk tu macam menyorok kot. Katanya lagi ada setengah lelaki yang kadang-kadang saja nak jumpa hantu pokok pisang ni, diorang akan ikat kaki diorang dengan benang merah dari pokok pisang tu sampai dekat katil diorang, dekat orang kata ibu jari kaki diorang, supaya diorang dapat bertemu dengan hantu pokok pisang tu. So bila dia bertemu dengan hantu pokok pisang ni, orang kata sampai satu tahap yang diorang faham-faham lah diorang akan bersama. Okey, sampai lelaki ni jadi gila. Lepas tu sampai orang kata sampai tetap lelaki ni dia memang apa, dia takkan keluar rumah pun. Badan dia makin lama makin susut sebab ambil energi kau.